sejak dari dahulu lagi, berdasarkan statistik dari jutaan trader di seluruh dunia, 95% akan gagal. Kalau anda tengok mana-mana website broker zaman sekarang, dia akan tulis dekat bawah sekali tu, berapa persen trader mereka yang loss. Ada broker yang 70 plus persen, ada broker yang 80 plus persen. Jadi generally 90 to 95% traders akan gagal. Okay? Akan gagal. Itu bermakna peluang untuk anda berjaya cuma 5% sahaja. Ibaratnya kalau kita bawa kereta, sebab ramai orang cakap, okay, trading macam bawa kereta kan. Kita belajar mula-mula macam mana nak masuk gear, nak start kereta, bagi signal. Tapi bila kita bawa kereta, adakah 95% of the time kita akan accident? Adakah 95% of the time kereta kita akan rosak, tayar akan pancit? Jawapannya tidak kan? So tak boleh lah nak samakan dengan trading. Cuma bahagian yang kena belajar sebelum bermula itu ya. Tapi trading is nothing like your life lah. Okay. Kalau kita belajar degree. Degree tu kata, okay, 95% yang belajar degree ni tak akan dapat kerja. Siapa nak ambil degree tu? Ada tak? Jawapannya ada. Memang ada. Memang akan ada. Dan orang yang akan ambil degree tu adalah mungkin orang yang betul-betul minat dalam bidang tu lah. Mari kita teruskan. Pernah tak anda dengar the 90-90-90 rule? 90-90-90 rule bermaksud 90% traders lose 90% of their trading capital in 90 days. Itu 90-90-90. Kalau anda tak percaya, anda boleh cuba Google atau tanya ChatGPT. Apa itu 90-90-90 rule dalam trading? So, jawapan dia inilah. 90% trader lose 90% of their trading capital ataupun account balance dalam masa 90 hari ataupun 3 bulan. Namun begitu, adakah anda akan MC dalam 3 bulan? Jawapannya sudah tentulah tidak. Kebanyakan trader dia akan MC dalam masa kadang-kadang 3 hari. 3 hari saja, okey? Ataupun 1 minggu. Tak sampai sebulan pun akaun mereka bertahan. Jadi adakah anda salah seorang daripada 90-90-90 tersebut? Tak sampai 3 bulan akaun anda dah MC. Dengan peratusan kegagalan 95%, hampir mustahil untuk anda jadi trader yang berjaya. Hampir mustahil. Sebab peluang anda cuma 5% berbanding dengan peratusan anda akan gagal iaitu 95%. Dan tidak cukup dengan itu, yang dah pernah profit ratusan juta dolar pun boleh gagal. So ingat anda dah pernah profit berapa ratus juta selama ni. Ini cerita pasal orang yang dah pernah profit ratusan juta USD. Itu pun boleh gagal lah. So, habis tu apa harapan anda? Kalau anda 10,000 USD pun tak pernah merasa, asyik depo, MC, depo, MC, depo gagal, apa harapan anda? Bila orang yang dah pernah profit beratus juta dolar pun boleh gagal hari ini? Adakah anda fikir anda akan jadi the 5% winner tersebut? Ha. Adakah anda fikir anda akan jadi the 5% winner tersebut? Adakah anda rasa daripada 100 orang, anda akan jadi 5 trader yang profitable? Dan anda tak akan jadi 95%. Nanti saya tanya balik soalan ni sebab yalah, sekarang ni mungkin anda masih lagi percaya anda akan jadi profitable trader. So, what make you so special? Pernah dengar nama ni tak? Jesse Livermore. Dia merupakan salah seorang trader hebat awal kurun ke-19. 2 kali dia buat wang besar tahun 1906 masa San Francisco earthquake. Dia sell sebelum gempa bumi berlaku. Macam mana dia tahu? Tak tahulah masa tu Dan dia buat lebih 100 juta dolar masa The Great Depression bermula, iaitu pada tahun 1929. Siapa yang tak tahu, The Great Depression berlangsung daripada
1929 sampai 1950 kalau tak silap lah. So sangat-sangat lama. The Great Depression. Dia berjaya buat 19 lebih 100 juta dolar sebab dia sell besar-besaran sebelum market crash. So dia memang seorang legend. Pernah kisah dia, dia daripada 10,000 dia berjaya grow sampai 500,000 dalam masa 5 hari saja. So hebat tak hebat pada awal tahun 1900 tu ya. Tapi tahukah anda apakah kesudahan hidup dia? Kesudahan hidup dia ialah dia bunuh diri kerana dia gagal dalam trading, hutang dia makin banyak, dia overtrade, over leverage, dan dia punya trading tu dah tak menjadi. So imagine you buat 100 million. Lepas tu anda depo balik 100 million tu untuk buat jadi 200 atau 300 million. Namun begitu market tak menyebelahi anda, lalu market pun berpatah balik. So anda pun rugi semua. So itulah yang berlaku kepada dia. So dia dah tak tahan. So dekat sini boleh baca ya. At the time of his suicide, dia punya liability adalah lebih besar daripada dia punya asset. Ini baru seorang. Seorang lagi. Yang ini masih lagi hidup dan memang legendary, Richard Dennis. Dia dikenali juga sebagai turtle trader lah. Sebab pada satu ketika dulu tahun awal 80-an dia buat satu program yang mana dia nak membuktikan yang trading ni boleh diajar. Dan dia menang bet dia dengan seorang lagi trader yang hebat, market wizard juga namanya Bill Eckhart ataupun William Eckhart. So diorang dua ni bet lah, okay? Diorang bet sebab Bill cakap trading tak boleh diajar. Richard cakap trading boleh diajar. Hebatnya dia ni tahun 70-an daripada 1,600 grow sampai 350 juta, okay? Duit Malaysia 1 bilion lebih. So 1970s 350 juta dolar. So pada masa tu dia muda lagi lah. I think 30s. Sekejap. Yalah. 1949 lahir. Awal tahun 70-an maknanya umur dia dalam awal 20-an. So dia trade bertahun-tahun. Dia buat 350 juta dolar. So apakah kesudahan dia sekarang? Selepas program dia tamat, program Turtle Trader tu tamat, tahun 1987 market crash berlaku, dia rugi sangat-sangat banyak. Dan kemudian dia cuba bangkit pada tahun awal 90-an, dia collect duit investor, dia trade dan uh, investment tersebut tak menjadi. Dan dia melingkupkan orang yang invest dengan dia. So, jadi apakah tahap trading anda sekarang? Anda ada tak buat 100 juta dolar, 350 juta dolar? So mereka ni semua hebat-hebat dan lepas tu gagal. Okay? Ah, mungkin anda tak pernah dengar kisah ni. So saya bagi tahu, saya petik keluar. Benda ni real. Anda boleh baca kisah hidup diorang, Jesse Livermore dengan Richard Dennis.